Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada Prof dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Nurul Syafiqah binti Hashim. Pada hari ini akan membentangkan tentang Inventory of Complicated Grief ataupun dipanggil sebagai ICG. Okey, jadi inventory ini dibangunkan oleh Holly G. Briggerson bersama rakan-rakan penyelidik dia lah pada tahun 1995. Jadi ICG ini merupakan satu instrumen psikologi yang digunakan untuk kita ukur tahap kesedihan yang berpanjangan ataupun kita panggil sebagai complicated grief lah. Okey, di mana ianya menunjukkan keadaan seseorang tu dia mengalami satu musim kesedihan yang berpanjangan lah, yang mendalam sehingga mengganggu fungsi harian mereka lah, walaupun kita katakan selepas habis dah waktu tempoh yang sepatutnya seseorang tu mengalami perasaan yang sedih lah. Okey, jadi perkara ini menyebabkan dia sukar untuk pulih secara semula jadi macam grief biasa. Jadi tujuan ataupun instrumen ni dapat membantu secara profesional lah untuk kesihatan mental, mengenal pasti individu yang memerlukan penilaian dan juga intervensi lanjut lah berkaitan dengan proses perkabungan yang dialami. Seperti yang kita maklum tadi, complicated grief ni berlaku apabila seseorang mengalami kesedihan yang berpanjangan dan lebih intensif daripada proses perkabungan yang biasa sehingga menjejaskan fungsi kehidupan dia lah. Okey, jadi individu ni mungkin sukar untuk terima kehilangan walaupun sudah berlaku dan berlalu sesuatu tempoh tu, sehingga macam dia akan merindui si mati secara berlebihan dan kerap memikirkan tentang individu yang telah tak ada. Jadi mereka juga mengalami gangguan emosi yang berpanjangan lah, seperti kesedihan yang mendalam, rasa kosong, marah, bersalah dan sifat putus harapan. Jadi jika keadaan ini berterusan tanpa sokongan ataupun intervensi yang sesuai, individu ni akan mengalami kesukaran untuk meneruskan rutin harian, termasuklah menjalankan tanggungjawab di tempat kerja, dalam pembelajaran dan juga untuk mengekalkan hubungan sosial lah dengan orang sekeliling. Instrumen ICG ni digunakan untuk kita kenal pasti tahap kesedihan yang dialami oleh seseorang lah selepas mengalami kehilangan, terutamanya apabila individu yang signifikan dalam kehidupan mereka lah. Selain itu juga ICG ni membantu antara proses perkabungan yang normal dengan complicated grief lah, iaitu kesedihan yang berpanjangan sehingga mengganggu kesejahteraan individu. Dia juga digunakan untuk menilai kesan emosi, kesan kehilangan, kan, contohnya perasaan sedih, kosong ataupun bersalah tu, pemikiran seperti kerap memikirkan si mati, kan. Okey, jadi benda-benda perkara yang macam ni lah dapat diproses melalui instrumen ICG. Terdapat 19 item di dalam instrumen ni di mana ia dibahagikan kepada beberapa domain lah untuk diukur. Antara domain yang diukur adalah kerinduan kuat terhadap si mati ataupun kita panggil sebagai yearning. Yang kedua adalah kekerapan memikirkan si mati, preoccupation, rasa kosong iaitu emotion numbness, pengelakkan terhadap perkara berkaitan kehilangan, avoidance, tekanan emosi, emotion distress dan juga kesukaran untuk menerima kehilangan, difficulty accepting loss lah. Jadi setiap item ni dinilai menggunakan skala 0 sehingga 4, iaitu daripada tidak pernah sehingga kerap. Okey, jadi skor keseluruhan ni menunjukkan tahap kesedihan individu lah, di mana dia menilai, dia diletakkan sebagai skor yang rendah, sama ada sederhana ataupun tinggi lah. Okey, jadi kalau di dalam konteks counselling ataupun untuk kegunaan kaunselor kepada klien, ICG ni digunakan untuk membantu kita mengenal pasti risiko seseorang tu mengalami complicated grief ataupun tak, kan, selepas kehilangan. Jadi hasil penilaian ICG ni dapat menjadi panduan dalam kita untuk merancang intervensi yang sesuai lah, seperti grief therapy, kan, untuk membantu individu ni memproses kesedihan, dan juga kita gunakan CBT ataupun cognitive behaviour therapy untuk pesakit ataupun klien tu juga mengurus pemikiran yang negatif lah berkaitan kehilangan dan juga memberikan sokongan emosi lah sepanjang proses pemulihan untuknya. Jadi setakat itu saja daripada saya. Terima kasih.